Tengok dia punya scenery, very breathtaking. Sangat-sangat cantik. Tadi angle sana, angle sini pun cantik. Assalamualaikum. Hari ini kita retreat sebentar dari suasana bandar sebab kita nak singgah ke kawasan Semurajadi. Kita nak ke Matka Canyon and Lake di North Macedonia. Tempat ni tak jauh dari Skopje, tapi view dia memang rasa macam masuk kawasan lain. Air tasik tenang, tebing batu tinggi dan laluan tepi canyon yang cantik untuk ambil gambar. Menariknya, Matka ni antara spot nature paling popular dekat sini. Siap ada gua, monasteri lama, boat ride dan aktiviti kayak. Jadi, kalau korang suka tempat yang tenang, cinematic dan banyak port OOTD, jom ikut kami explore Matka Canyon. Okay, Alhamdulillah kita dah sampai ke Matka Canyon. Kat belakang kita ni dia tempat dia orang buat ni tau. Ada pertandingan canoe setahun sekali tapi masa tengah tinggi dia punya arus ni. Sekarang ni biasa-biasa je. Kiri kanan ni tempat dia orang, tempat penonton. Dia air daripada mana? Daripada canyon sebelah atas, Matka Canyon. Kita kena jalan kaki ni, lebih kurang 1 km. Jom. Macam tak percaya macam mana dia tebuk gua tu. Subhanallah. Okey, kita dah sampai ke hydropower plant dia. Yang ini dekat Matka Canyon ni. Stesen janda kuasa elektrik ni membekalkan pada bandar Skopje dan ada beberapa lagi disebabkan keadaan muka bumi mereka sangat sesuai untuk menjana elektrik cara macam ni. Okey, kat bawah tu nampak tak? Ada turbine lama. Stesen janda kuasa elektrik ni. Dia masih simpan lagi kat bawah tu. Nampak tak? So, sepanjang kita jalan ni, don't worry lah, memang ada je ice cream, air, InsyaAllah. Tak bawa air di bawah, kat atas pun ada. Harga pun tak mahal sangat, affordable, boleh try juga. Jagung bakar kat sini. Satu itulah kat sini dia orang kuat masin. So jagung masin, banyak benda yang masin. So kena adjust sikit lah. So kita masih dalam perjalanan untuk sampai ke Tasik Matka. Teruskan perjalanan. Tu dia korang tengok. Subhanallah. Kita punya dalam dah bawah tu. So, empangan ni dibina tahun 1930 Pada zaman tu cukuplah satu empangan. Tapi sekarang dengan perkembangan terkini, Skopje memerlukan lebih daripada satu empangan untuk penjana elektrik di kawasan sekitarnya. Okey, kita dah sampai ke kawasan Tasik Matka. Sebelah sana kita tengok hujung dam. Kita ada macam-macam dekat sini. Kita ada canoe ride, kita ada boat ride. Optional ni, kalau korang nak naik boleh. Ada kayak dekat sini. So okay guys, untuk membentuk laluan batu dengan height macam ni, dia guna chisel pakai tangan ni. Bahagian juga dia bentuk dengan tangan. Okay, untuk laluan-laluan tepi-tepi ni. Dia punya view pun subhanallah memang best lah. Korang tengok view ni, adalah canyon ni, tasik ni. Masya Allah, tabarakallah. Sangat-sangat cantik. Breathtaking. Oh, memang kena datang sini. Kata spot depan ni cantik ambil gambar. Ada scenery lagi. Okey. So, dah pergi jalan ni. Hai, macam salah pakai baju je ni. Masya Allah, subhanallah. Tengok dia punya scenery, very breathtaking. Sangat-sangat cantik. Tadi angle sana, angle sini pun cantik. Subhanallah, Maha Suci Allah yang menjadikan sesuatu semuanya bersebab. Tidak ada yang Allah jadikan semata-mata tak ada sebab. Bila kita sampai puncak, dekat dengan Matka Canyon dan juga Tasik Matka, memang korang kena sampai ke sini, iaitu Macedonia, Skopje. Sekali Skopje. So, alhamdulillah kita pasal tekak sikit dulu lah kat sini. Kehausan. Ada pandai dia tempat makan tadi. Makan tengah hari, view lagi cantik sebelah sana tu. Cuma yang sini kalau nak minum-minum boleh duduk sini. Mana makan tengah hari baru dia bagi duduk sana tu. Selesai saja kita sia-sia di Matka Canyon,
kita nak jalan-jalan di kawasan seterusnya iaitu Budva, Montenegro. Salah satu bandar paling cantik di pesisir Adriatik yang usianya lebih kurang 2,500 tahun. Budva ni terkenal dengan old town dia yang dikelilingi tembok batu lama, lorong kecil berbatu, kafe-kafe comel dan semestinya kena ada view laut. Dekat sini korang boleh ambil gambar dekat Citadel, tepi old town dan pantai Mogren. Lagi cantik kalau dapat singgah masa sunset. Jadi, jom ikut kami explore Budva pula. Nira, kita dekat mana sekarang? Kita dekat Budva, Budva di negara Montenegro. Montenegro. Dia yang paling kecil katanya. Dah sampai 1,5 juta penduduk. Tapi Budva bukan capital ya. Ni kat sini banyak Tourist attraction. buat besar, buat kecil. Kalau nak naik untuk ke sana lah. Kita nak survey makanan halal juga kat sini. Tengok apa, macam mana cerita dia. Ikan lah ikan. Tak boleh nak elak sebab ni bukan negara yang populasi dia majoriti Muslim Dia tak banyak pilihan lah, tapi ada. Yang jalan kat sini jumpa pula pokok korma. So ada kat Montenegro ni pokok korma. Tengok tu. Macam-macam saiz. Kita tengok. Dia panggil taxi boat. Taxi panorama. Dia sebenarnya kan kalau ikutkan dekat sini musim sejuk tak banyak sangat boat macam ni. Dia memang banyak masa summer ni sebab memang penuh dengan orang. Okey, kita dah jalan-jalan sampai ke Old Town Boulevard. Dia ditandakan dengan ni, ada kubur kat sini. Sebelah sini nampak atas-atas tu penuh dengan resort. Yes. So, kita dah masuk dalam Old Town. Kat sini ada banyak bazar-bazar nampaknya. Dengan cek satu kedai makan katanya ada halal food kat situ. Jom. Architecture dekat Old Town Boulevard ni dia tak ada influence Ottomania. Dia lebih kepada ke arah Italy style. Kita dah sampai satu spot ni. Spot yang dia orang cakap ni tempat yang paling cantik dekat sini untuk ambil gambar ataupun ambil video masa sunset. Paling cun, memang cun pun. Masya Allah. Oh, Giant Pizza ada. Kedai makan berasas makanan Itali, pizza dan juga aiskrim, gelato mendominasi pasaran makanan dekat sini. Okey, kita keluar daripada Old Town dan kita tembus satu kawasan sebelah sana. Dia macam kita buat pusingan tadi sebenarnya. So boleh nampak belakang kawasan bukit, hotel-hotel ni bay dia, teluk dia. Okey, kita di pusat komuniti di antara Budva, Tibet dengan Kongo. okey, kita singgah solat dulu. Jom, bismillah. Semayang dulu. Okey, ni dalam pusat Islam dia. Juga masjid bagi penduduk dekat sini. Selesa, sejuk, air semua okey dan juga bersih. Okey, selesai sudah kita jalan-jalan hari ni. Dari view tenang Matka Canyon sampai ke vibe cantik Budva, dua-dua tempat ni memang ada rasa dia yang tersendiri. Tapi dua-dua sama cantik. Kalau korang suka nature, laut, sejarah, nak cuba makanan tempatan dan pot gambar cantik, North Macedonia dan Montenegro memang wajib masuk list kalau nak travel ke Balkan. Jadi, tunggu apa lagi? Jom ke negara-negara Balkan bersama Jelajah Dunia by KUJDT. Assalamualaikum.